yang bahaya kalau travel pergi Euro tau. Betul. Euro memang pickpocket. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Roda Goreng yang dibawa khas oleh Compare by My EG. Gitu. Terima kasih tetamu-tetamu kesayangan saya, the legendary. Topik kita hari ni, Kak. Dah bersedia ke belum? Travel experience. Saya pernah kena Bali Belly. Pernah dengar? Orang kata di Bali air dia tak bersih. Oh, Jadi kita tak digalakkan untuk minum air order jus-jus kat kedai lah. kedai macam mana sekalipun. Maksudnya dia tak masak ke apa? Ya, air tu tak ditapis. Dia macam lori yang bawa minyak tapi dia akan bawa air untuk dia hantar. Oh, direct terus. Ya, dia tak ada saluran air. And then diorang tak masak pula air tu. Ya. Oh, faham? Last day saya kena, rasa dia sangat-sangat tidak enak, Kak. Berry-berry, termuntah-muntah sampailah naik flight. Orang steward tu tanya, coffee or juice? Beli-beli. Kalau korang ada pengalaman yang macam tu kan, saya suggest ambil travel insurance. Oh, okay. Kat Compare dah ada Kat Compare dah ada travel insurance. Okay, pengalaman yang baru-baru ni lah. Baru ni gimana? Gimana? Ke Jakarta. Okay, Luggage yang rosak macam mana? yang ada tu dah rosak dia punya tayar. Okey, pinjam lagi Bila orang. pinjam lagi orang, dah masuk, okey. Esok dia nak pergi, hari ni cubalah try untuk lock dia punya dia punya yang pin tu. Tak tanya orang yang kita pinjam tu dah meninggal dik. Pak dia tak boleh buka. Member cuak. Nasib baiklah adik ipar yang memang dia jual beg. Nak kena buat manual satu-satu sampai punya tak. Wow. Dan kalau travel ni memang ada insurance bag lah. Maksudnya kalau sampai sana bag pecah. Beg pecah, luggage delay. Betul. Kita dah sampai, luggage tak sampai. Macam kawan saya luggage pecah. Pecah sikit je. Kita agak gambar. Lepas tu terus dapat 200. Oh. Dalam 2 hari proses. Experience saya pernah di scam kat pasar Peniaga lah. dekat Korea. Bijak Member di budak Korea. Korea. Lana saya macam mana Tak pernah cerita pun. Duit parents. Saya beli baju hoodie, so bayar amount tu and then dapat balance. Macam check balik, kenapa sikit? So tanya kat tour guide semua tu, amount ni sikit tapi bayar harga lain. Yang berniaga tu. Peniaga. Nenek. Nenek. Makcik makcik. Kau dengan nenek pun kena scam Makcik ya. Travel insurance dulu orang ambil sehari sebelum travel. Okay. Ataupun flight kau pagi, malam tu kau beli lah. Orang lebih aware, lebih cepat. Betul. Sebab tiba-tiba cancel. Betul. Dengan adanya travel insurance, dia boleh cover. Contohnya 2 jam delay dapat RM400. Pernah kena Copet, alhamdulillah tak lah. Sebab saya Alhamdulillah, betul-betul berhati-hati lah. Copet saya almost. Saya dengan cousin saya pergi fun fair. Lepas tu pandang tengok dia dah macam tu. Lah. Oh, jarak dia jauh lah. Kau nampak tangan dia macam tu? Tangan dia dah kat poket saya. Okey. Padahal saya tengok macam dia nampak dia terus lari. Dia belah. Tapi nasib baik wallet ada lah. Okey. Kalau- Itu yang bahaya kalau Betul. travel pergi Euro tau. Betul. Euro memang pickpocket. You. Report polis lah, report polis. Kalau ambil travel insurance yang paling mahal sekali itu boleh cover juga, Kak. Oh. Itu penting tau. You kena bagi tahu kerugian you berapa. Nanti So dia insurance cover. tu contoh macam mana kita nak apply, lepas tu nak bayar tu bulan-bulan ke ataupun kalau kita nak travel dia baru bayar. Tu Kalau macam dekat website Compare, Aha. kita dah letak pelbagai jenis agensi. Korang boleh pilih mana yang rasa berbaloi. Oh, dia sama macam kita ambil insurans kereta lah. Ada agensi-agensi. Betul. okey, faham, Dekat faham. situ korang boleh pilih macam mana yang korang nak, yang bersesuaian dengan korang punya travel nak macam mana. Kata awak question dia nak bayar bulan-bulan ke macam mana. Dia per trip. Sekali kau nak pergi tu, kau ambil lah Beli. insurans. Betul. Ush, tertinggal pasport Oh, tu bahaya. Benda lain kau boleh tinggal. Pasport kau janganlah tinggal. Apa pun sekarang ni yang paling penting adalah insurans. Insurans. Betul. Nak lebih cermat, kita boleh check out website Compare by My EG sebab Compare by My EG sekarang dah ada travel insurance. Dah on air guys, boleh check out Compare by My EG. Jumpa lagi di episod akan datang dalam rancangan Roda Goreng.